Starbucks. Jadi first of all, untuk orang di luar sana, Aziz betul-betul minta maaf. Mungkin ada apa-apa posting yang Aziz buat berkenaan benda-benda tu mengganggu, iaitu isu-isu semasa sekarang, isu dunia actually. And Aziz sebenarnya on behalf of me with Starbucks, kami sangat-sangatlah rasa rendah diri because of benda ni is a issue yang di mana Israel dengan Palestin tu adalah benda yang kita tak boleh kontrol. Jadi kalau you perasan dalam daily harian kita pun, penggunaan harian kita pun adalah barangan-barangan yang boleh cakapkan memang support daripada diorang. Jadi untuk orang kat luar sana, bagi Aziz lah, for Starbucks Malaysia and also McD, as I know, diorang memang tak ada kena-mengena langsung dengan Israel because of it's just a brand name yang dipakai untuk licensing. Tapi on humanity, they also donate so much things to Palestine untuk benda-benda yang macam ni. Jadi Aziz rasa untuk orang dekat luar sana, I minta maaf sekali lagi untuk baca komen. Sebenarnya Aziz seorang pelakon yang I more to focus on my work, tak on social media. Jadi I don't really baca the komen-komen. Tapi I tahu because of kita punya saudara Islam. So untuk apa yang Aziz boleh cakap adalah kita keep boycott benda yang kita betul-betul boleh boycott. Kita bagi satu example you guys boycott Starbucks, boycott McD, boycott KFC, itu adalah benda-benda yang dia punya cycle change adalah semua datang daripada ASEAN punya barang. Tak ada kena-mengena langsung dengan Israel. So you bayangkan kalau you terlampau boycott, terlampau benci sesuatu, you adalah efek orang lain punya kerja. Bayangkan berapa ramai pekerja-pekerja kita daripada supply chain paling bawah sampai ke atas yang dibuang. Sedangkan kita sebagai rakyat orang Islam, kita lupa kalau kita nak boycott something tu, kita kena boycott keseluruhan. Penggunaan telefon, telco, air, makanan, you pergi travel, you pergi everything that you do. So I faham untuk boycott, kita perlu boycott, tapi bukan membenci. Sebab kita sama-sama sepatutnya boycott dalam masa sama nasihat supaya orang boleh lagi tertarik dengan agama kita. Seperti mana agama kita pesan, kekuatan orang Islam adalah subuh, Jumaat subuh pagi tu. Kalau kita buat tu, Israel mesti kalah. Tapi orang lupa part tu. So untuk boycott things, kalau boleh kita boycott keseluruhan. Dan kat sini bukan Aziz nak menggirakan apa yang Aziz buat ni betul. Tidak, Aziz tahu benda yang Aziz buat ni adalah salah because of lagi satu kita terikat dalam certain contracts, and that thing is very unprofessional untuk sesiapa yang diberi that amanah. Tiba-tiba you take down. Boleh, cuma slowly. And untuk Aziz punya pesanan kat luar sana adalah kita jangan membenci sampai betul-betul benci. Tapi kita boycott adalah untuk nasihat, untuk kita menang nanti. Mesej sebenarnya dekat dalam video yang Starbucks tu pun adalah mesej tourism. Maknanya invite people to come Malaysia, apa yang ada dekat Malaysia ni. So yang Aziz been promoting adalah Starbucks yang orang pekak. Maknanya kita dekat dalam dunia ni very hard to find a country ataupun a community yang support community deaf. Tapi Starbucks buat. So apa yang I promote adalah benda tu ada dekat Malaysia, and bagi peluang kepada orang-orang yang tak sesempurna kita untuk merasai benda yang kita pun rasa happy. Okay, perkembangan terkini sekali. Kembangan terkini Aziz, Aziz baru habis Safira, and also Aziz fokus pada bisnes Aziz sekarang because alhamdulillah my business is expanding and soon akan ada kedai insyaAllah. So itu adalah perkembangan terbaru. Drama yang ni paling baru. Jenama. Business by Flower Boy. I'm a florist. Jadi siapa yang cari bunga boleh roji. It's a physical shop dekat Titiwangsa. So ada cafe and also flowers. Thank you.